Hidup kita hari ini sebenarnya hasil keputusan yang kita buat semalam. Ramai orang tunggu peluang besar. Nak tunggu modal besar, nak tunggu masa sesuai, nak tunggu keadaan sempurna. Tapi hakikatnya, hidup jarang berubah kerana satu peluang besar. Hidup berubah kerana satu keputusan kecil. Keputusan untuk mula belajar, keputusan untuk minta maaf, keputusan untuk berubah, keputusan untuk mencuba sekali lagi. Nampak kecil, tapi kesannya boleh bertahun-tahun. Jangan pandang rendah keputusan yang kau buat hari ini, kerana beberapa tahun akan datang kau mungkin melihat ke belakang dan sedar, nasib baik aku buat keputusan tu. Lega, Alhamdulillah. So kadang-kadang perubahan besar bermula dengan satu langkah yang kecil sahaja.